Walaupun kita bekerja rajin-rajin, tetapi kebarangkalian untuk bankrupt agak tinggi. Dan antara sebabnya adalah perbelanjaan lebih tinggi daripada gaji atau pendapatan. So, I bagi contoh. Sekarang ini agak senang untuk dapat kredit. Dan apabila kredit senang untuk dapat, apabila kita tengok TikTok, say, wah bestnya I nak beli benda ni. Lepas tu kita tengok TikTok, oh I nak beli benda tu. So apabila ada easy credit, kita boleh menggunakan kemudahan buy now pay later. Dan apabila kita menggunakan buy now pay later, apa yang akan berlaku adalah kita akan hutang. Ini adalah sejenis hutang, right? Selain daripada itu, apabila kita terlalu biasa hutang, ada kemungkinan kita mungkin menggunakan credit card. Dan apabila kita dah start kerja, kita boleh mendapatkan personal loan. Dan sekarang ini kita boleh nampak ramai orang-orang Malaysia lah bergelut dengan pinjaman atau mereka bergelut dengan meminjam duit dengan bank lah. Selain daripada itu, seperti yang saya kata, kita boleh nampak gaji sebenar rakyat Malaysia telah merudum. Dan apa makna gaji sebenar rakyat Malaysia? So apabila kita lihat kadar kenaikan gaji kita dengan kadar kenaikan inflasi, kadar kenaikan inflasi jauh lebih tinggi kalau berbanding dengan gaji kita. So that's why walaupun kita bekerja dengan rajin dan walaupun kita mungkin bekerja dalam sebuah syarikat untuk bertahun-tahun, tetapi semakin lama kita rasa seolah-olah kita jadi semakin miskin. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku yang berada di beg kuning kat bawah.